prototype pertama IoT yang asal lah, maksudnya macam yang sebelum tu 1982 tu dia just buat biasa je. Dia buat ni pembakar roti ni ya untuk selamat lah kan. Kalau on sendiri pun boleh terbakar kan. So dia buat ni. Lepas tu pada 1990 Kevin Ashton dari syarikat PNG dia buat sistem RFID. Kalau perasan dekat botol-botol shampoo ada macam kod belakang dia tu, dia ada RFID belakang dia tu. Dia untuk ni lah, untuk kawal bekalan. Maksudnya untuk check bekalan, rantaian bekalan dekat kilang tu kan. So dia memudahkan lagi macam nak daftar masuk dalam sistem diorang. Macam tu. Tu antara sejarah dia. Dia pun dipanggil Father of IoT. Kira memang peneraju pertama lah untuk IoT secara rasminya. Okey, sebab apa kita nak guna IoT ni? Data yang lebih tepat dan nyata. Macam contoh kalau macam dekat makmal kita orang ni, kita orang gunakan MCB dengan Swiss pintar ni, kita boleh check sama ada penggunaan elektrik tu melebihi had ke tak. Macam tu. Dia boleh check elektrik tu. Dia kira data dia tu memang tepat. Memang dia sambung dengan elektrik. So dia akan itulah kalau macam kita ada projek ke yang untuk penjimatan, kita boleh gunakan sensor ataupun Swiss pintar ni untuk check data tu. So lebih tepat lah. Okay, sebab apa selain tu kita guna IoT ni untuk kurangkan masa, gunakan IoT ni untuk kurangkan masa lah. Masa bila kita nak buka kunci tu, pintu. Bila pintu tu, so dia kita buat kunci, ambil masa lah kalau guna kunci tu. Bila guna IoT ni, kita akan automatic kan macam jadual. Contoh kita akan buka 7.50. So tepat 7.50 IoT tu akan buka. So kita tak perlu nak pergi ke makmal tu lah untuk confirmkan dah buka ke tak, sebab kita ada sensor kat pintu. Bila pintu dah buka tu maksudnya boleh masuk dah. Maksudnya dah on. Okey, macam saya cakap tadi, IoT ni dia kelebihan dia kita boleh kawal daripada jarak jauh lah. Contohlah macam kita cuti ke, kita ada emergency ke, ataupun kita luar kawasan ke, internet tu kita boleh guna untuk sambungkan dengan sistem IoT tu. Sistem IoT tu bila kita dah tekan memang accurate. Memang dia akan bila tekan butang tu dia akan buka semua. Tak ada delay lah. Ikut kalau macam tempat tu kita phone tu, internet tu kalau slow tu ikut tu lah phone tu lah. Tapi memang accurate. Kalau bila tekan butang tu memang akan buka semualah. Okay, ni ada video Instead of driving all the way back. Kang? For some reason, I see that which by or chance out.
papan tanah, dia guna same teknik. Connect dengan IoT. Betul. Okey. Ini kita akan cerita pasal penggunaan IoT lah dalam kehidupan ni lah. Okey. Macam saya cakap awal tadi, kita ada teknologi yang kita boleh hidupkan sendiri, automatic secara ni lah, AC tu kan. Sebelum kita sampai rumah, kita akan hidupkan lah untuk sejukkan dulu rumah tu sebelum kita sampai rumah tu. Lepas tu ada juga teknologi yang di mana lansir tu kita boleh buka tutup sendiri. Maksudnya contohlah, kebiasaannya aircon dengan lansir ni dia akan sama-sama bekerja. Bila kita dah nak sampai rumah tu, lansir tu tutup, lepas tu aircon tu akan buka lah untuk lebih sejukkan rumah tu lagi cepat. Macam ni, siapa yang ada beli emas ke ataupun barang kemas yang banyak, kita boleh jadikan juga IoT tu sebagai security dia. Kita boleh letak dekat rak tu kan. Macam ni dia akan guna ni lah,
vibration sensor. Bila rak tu terbuka, dia akan bagi notification ke ataupun bunyi ke, macam tu. Supaya orang yang nak ambil tu, dia takut dah kan. Macam yang sama juga dia punya ni, dia punya teknologi juga. Dia guna sensor. Ni kalau macam contohlah, malam tu memang kita memang dah kunci pintu, tapi still ada lagi orang masuk tu. Ni function dia lah. Untuk sensor ni, dia bila buka, dia akan bagi notification. Macam dekat Mak Mal ni sebagai contoh, kita ada yang warna putih tu, nanti hujung sesi ni, maksudnya hujung perkongsian saya dengan lepas Cik Nasir, saya akan tunjukkan lah cara guna IoT dekat Mak Mal ni. Tunjuk. Okay. Macam kadang perasan tak? Ada kalau tengok movie, dia macam suruh buka lampu, buka lansir. Yang tu pun guna IoT juga. Dia guna mikrofon, maksudnya ada hub, lepas tu hub tu akan sambung dengan IoT punya ni lah, teknologi lah. Bila dia cakap tu, nanti akan tutup lampu tu. Okey, lepas tu sama juga macam yang tadi, untuk barang kemas tu kan. Dia guna ni lah, dia guna kamera dengan sensor. Kamera ni kalau tuan-puan tahu, kamera tu pun kita boleh detect muka. Maksudnya kita boleh register muka family kita tu. Kalau ada muka yang bukan family kita, dia akan macam bagi notification ke ataupun dia bagi alarm ke, macam tu. Tu pun IoT juga. Untuk dalam kehidupan ni lah. Okay. Ni lebih kepada keselamatan dekat dalam rumah. Kita kalau untuk IoT ni, lebih kalau keselamatan, kebanyakannya akan menggunakan sensor. Contohnya, bila ada kebakaran, bila ada contoh asap ke apa, smoke detector ni sebagai sensor akan beritahu dekat ni lah, IoT ni lah. Untuk bunyikan alarm, untuk buka air ke, untuk ni kan, hilangkan api tu semua. Lepas tu macam ni, elderly care ni lebih kepada macam contohlah, kalau kita ada orang tua untuk jaga, empat barang ni biasanya akan digunakan lah untuk macam lebih kepada pemantauan. Pemantauan dekat dalam rumah tu lah. Kalau kan kadang diorang terjatuh kan, kita guna ni lah, motion sensor, vibration sensor ni, untuk kenal pasti diorang jatuh dekat mana. Lepas tu switch mini ni, kalau tak nampak dari belakang tak nampak ni lebih kepada ni lah, automatic untuk buka lampu kalau diorang nak pergi tandas, macam tu lah. Untuk macam gas leakage prevention ni, dia lebih kepada untuk elakkan rumah tu terbakar. Bila ada gas, dia detect gas, dia akan push gas tu keluar daripada rumah. Kira dia akan activate disebabkan itulah ada kehadiran gas tu. Okay, ni video lagi lah. Kak, dah try. Tadi lah. Ini. Okay. Colonel Blythe. Turn on. Turn on. Meeting. Proceeding. Ready.
Right. Tu sama lah macam yang saya cakap tadi. Dia punya apa, macam penggunaan untuk kehidupan kita sehari-harian ya. Maksudnya daripada berus gigi, daripada jaga haiwan peliharaan, tu pun ada juga. Tu kira IoT. Maksudnya yang untuk detect haiwan pergi mana, haiwan peliharaan pergi mana, tu kira IoT juga. Okay, IoT ni pun ada cabaran jugalah bila kita nak gunakan dia tu. First kali memang bila sesuatu barang tu yang di-connect dengan internet, kita memang akan tahu dia akan boleh kena hack, boleh kena godam. Ni lah dia bila IoT tu pun walaupun nampak macam simple, tapi bila kita dah digodam tu, dia boleh memang kacau kita punya kira mental lah juga kan. Orang akan buka tutup lampu, kita ingat ada macam problem ke apa kan. Yang tu pun memang ancaman lah, ancaman cyber lah. Bila dia dapat akses wifi kita dekat rumah, boleh akses phone kita, tu ancaman, antara salah satu ancaman dia lah IoT ni. Okay. Macam dalam phone tu pun, kalau kita terbagi dekat maksudnya daripada apps tu ada linknya. Link IoT tu kalau kita terbagi dekat orang lain tu pun boleh access juga. Tanpa perlu kita punya macam persetujuan ke apa kan. So untuk elakkan tu, kita gunalah password yang lebih kuat ke. Okay. Lepas tu kalau perasan pin-pin ATM tu pun, kalau ni just nasihat je lah. Pin ATM tu kalau boleh elakkan daripada guna tarikh lahir. Sebab orang akan mudah ni kan, walaupun kita tukar-tukar tarikh lahir tu, dia still sama juga. Orang boleh godam, mudah godam lah pin tu. Okay. Bila sebut pasal pin tu, macam saya cakap awal-awal tadi, saya akan bagi satu game. Sekejap Okay. Sebelum saya mulakan game tu, saya terangkan lah. Yang pin tadi tu, kita sebenarnya bila kita buat, dia nampak macam bagi kita lah selamat lah, walaupun kita tukar kan. Tapi kalau nak lagi selamat, kita boleh gunakan kriptografi ni. Ni salah satu daripada MAT lah. Maksudnya formula MAT untuk kita encrypt, maksudnya kita tukarkan daripada kod tu jadi kod lain. Contoh daripada huruf boleh jadi nombor, nombor jadi huruf, ataupun kita boleh campurkan. Okey, lepas tu kita boleh decrypt balik. Tapi kita sendiri lah yang tahu. Nombor tu kita nak guna nama kita ke, atau nama campuran daripada kita, pasangan kita ke, macam tu.
Okey, ni dia lebih kepada algoritma. Bila dekat TikTok tu kan, perasan tak macam ada algoritma, tu daripada kita punya, kita check, tengok konten-konten, dia akan campur semua tu. Campur, lepas tu dia akan bagikan konten yang lebih kurang macam tu. Tu algoritma lah, dia panggil. Okey, sekejap Okey, dia punya konsep macam ni lah untuk kriptografi tu. Daripada kita encrypt, maksudnya macam ni, nombor ni dia akan encrypt, jadikan kod dia lah, kod contoh nama ke ataupun nombor alamat rumah ke, macam tu lah. Tapi lebih selamat lah, sebab orang untuk godam tu, orang godam agak lambat lah, sebab dia kena check satu-satu nombor tu betul ke tak kodnya. So bila orang yang seterusnya akan dapat tu, dia akan decrypt sendiri lah, guna key dia sendiri. So bila yang pertama dia akan encrypt, yang kedua dia guna kod dia. Kalau lepas, maksudnya okey lah, maksudnya dia boleh guna. Yang tu dia lebih kepada keselamatan lah, dia untuk bagi password ke apa kan. Okay, ni saya teruskan lah dengan game kita ni. Okay, saya nak minta tuan-puan, sekejap saya nak tak bantuan edarkan belakang. Dia ada depan belakangnya ni. Dia depan belakang, maksudnya bagi satu je lah, satu kertas. Oh, okay, cukup. Okay. Okay, ni kita boleh gunakan ini kod dia dah. Contohlah, kita gunakan nama kita sebagai kod tu. Tengok daripada atas tu, maksudnya letter, tulis ikut nama kita, lepas tu kita kodkan jadi nombor. Macam tu. Maksudnya betul, macam tu. Maksudnya bila kalau contoh saya A Ashraf 00, S 18, 0018, Y 24, 001824, R 17, 001824, 17, 00, lepas tu 05, macam tu. Ni memang digalakkan lah kalau nak buat pin macam ni. Sebab dia agak susah, sebab orang tak boleh nak cam, bukan nombor tarikh lahir kita, memang nama kita lah. Kalau orang tu pandai, dia boleh buat ni. Maksudnya dia boleh godam lah, tapi dia agak susah sikit, sebab dia nak kena encrypt satu-satu macam ni. Saya nak minta tuan-puan, maksudnya saya akan tuah pick lah, bagi nombor dia. Okay, sekejap Yang dekat atas talian pun boleh try juga boleh ikut berdasarkan jadual ni. Lepas tu nanti boleh ni lah, boleh gunalah kalau untuk dekat pin mana-mana ke. Tu kita je yang tahu. Melainkan kalau orang tu pandai, dia akan decrypt lah kod ni.
Tak apa. Tuan puan buat dulu, lepas ni baru saya akan petik lah. Petik maksudnya yang lepas tu baru teka-teki lah. Sebab saya akan bagi nombor, tuan saya akan pick seorang betul ke tak. Okey. Macam ni lah, macam saya cakap tadi. Try decrypt kan nombor ni. Ni saya dah encrypt. So decrypt. Ni dia akan dapat itulah, dapat perkataannya. Okay, saya bagi masa dekat tuan puan lah. Nanti saya akan petik seorang-seorang. Lepas tu saya check. Banyak angkat tangan. Dia pemenang cikgu. Okay, yang dah siap angkat tangan okay. Boleh saya ya 3 orang awal kan. Boleh saya tahu apa kod yang decrypt ni? Okay. Betul. Okay. Betul tak? Macam tadi. Betul Okay. Betul lah yang tu. Dia senang je. Dia nampak mudah sebab kita buat kan depan mata kan. Kalau orang yang nak godam tu, dia memang akan kena buka kod ni lah, jadual ni untuk check satu-satu. Memang kalau pasal tadi ada campur nombor, huruf, macam tu. Yang tu pun sebenarnya lebih selamat lah, sebab dia campur. So kita kena pandai. Kalau nak buat password pun boleh buat macam tu juga. Okey, seterusnya saya sambunglah cabaran nak gunakan IoT ni. Okey, cabaran nak guna IoT ni sebab kadang macam peranti IoT ni dia tak boleh nak operation dengan betul, dengan efektif. Kadang sensor tu dia tak detect orang lalu ke, tu antara dia punya ni lah cabaran dia. Sebab internet tu je. Kalau dekat rumah, bila dia sambung dengan internet tu, kadang boleh tekat orang yang lalu dekat sensor tu, dia tak nampak lah orang yang lalu dekat sensor tu. Kira macam hilang tu. Tu antara sambungan dia punya ni lah, cabaran dia. Macam saya cakap tadi lah, kalau internet tu dia terputus ke ataupun ada gangguan ke daripada pihak ketiga, maksudnya penggodam, daripada yang nak ceroboh rumah kita tu, dia boleh gunakan tu lah untuk gunakan kelemahan IoT tu sendiri untuk godam masuk rumah kita ataupun nak godam dalam sistem kita. Tu antara dia punya cabaran dia lah. Okay, kalau tuan puan nak tahu, IoT ni memang agak mahal sebab dia macam kalau dulu kita guna panel solar tu kan, dulu mahal betul kan. Macam sekarang dia dah murah. Macam sekarang sama juga macam IoT ni. Dia sebab ramai yang belum aplikasikan dalam hidup tu, so barang-barang tu agak mahal lah. Macam China pun ni, diorang baru dapat macam deposit macam emas ke apa tu, so baru sekarang ni baru dapat murah lah IoT tu. Tapi certain barang still mahal lagi. Macam lebih kepada kalau sensor tu kan kecil kan, border tu dia murah lah.
Okey. Macam saya cakap tadi, kalau IoT ni, kalau dah kena godam, memang kita tak boleh nak, kalau tak dapat balik, memang tu lah. Memang benar, memang tak boleh tu lah. Tak boleh buat apa. Kalau dia memang dah rosak terus, memang kita kena ganti. So, dia berbalik kepada kos permulaan tu. Memang akan tu lah, ambil kos yang tinggi lah. Bila kita nak mulakan balik IoT tu, kalau dah kena godam semua. Sebab kita kena ubah balik kan. Lepas tu, sama juga, kita risiko untuk kehilangan data tu banyak lah. Kalau kita kena godam. Dia sebab bergantung kepada internet atau wifi tu sendiri. Lepas tu untuk IoT ni, dia banyak, kalau macam Cik Nasir sendiri, dia memang pakar lah. Macam saya baru kira intermediate lah. Kira baru nak belajar. So technical tu, penyelesaian technical tu saya kena rujuk lah. Kena rujuk Encik Nasir, ataupun macam sekarang ada ChatGPT, saya kena rujuk. Dia kena technical tu memang kena tinggi lah. Dia banyak sambung dengan elektrik. Kira keselamatan untuk diri tu kena jaga jugalah bila sambung dengan IoT ni.